العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Syiah, AJK dan pegawai saf kepimpinan Surau At-Taqwa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, para asatizah, para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. La hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada bulan yang mulia ini, pada malam yang mulia ini dan pada tempat yang mulia ini dan sekalian banyak hamba Allah, Allah Ta'ala masih pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabah وَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu Akbar. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita mula kelas kita, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat?
kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain. Yang keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita semua niat dalam hati, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berada pada malam yang mulia, iaitu malam Jumaat. Mana kata Imam Syafi'i, malam Jumaat adalah merupakan malam yang mustajabnya doa. Okay, siapa tahu sekarang ni kita dah masuk bulan apa? Bulan Islam. Kita dah masuk bulan Zulqa'dah, betul? Okay. Zulqa'dah. Okey, siapa tahu para hadirin sekalian, dalam bulan Zulqa'dah masih ada tak lagi orang yang buat open house, jamuan hari raya? Masih ada tak? Masih ada kan? Persoalannya saya nak tanya, mana yang lagi besar pahala? Kita buat jamuan raya pada bulan Syawal ataupun pada bulan Zulqa'dah? Mana yang pahala lagi banyak? Maksud saya selain satu Syawal tu apa? Selain satu Syawal, kita buat jamuan raya pada selain satu Syawal dengan bulan Zulqa'dah contohnya, mana yang lagi banyak pahala? Bulan Syawal ke bulan Zulqa'dah? Jawapannya confirm lah bulan Zulqa'dah. Kenapa? Tengok okey. Sejak penciptaan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala telah jadikan ada 12 bulan disebutkan dalam Quran. Dan minha arba'atun hurum. 4 daripada 12 bulan itu adalah 4 bulan haram. Siapa tahu apakah bulan haram dalam Islam? Bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Ada 4. Apa bulan tersebut? Rajab, Ramadan, Syawal. Bukan? Okay, Nabi kata apa? 4 dan 3 berturut-turut, satu yang terasing, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 4 ini dipanggil bulan haram. Yang mana mulianya bulan ini, walaupun zaman jahiliah dulu memang akhlak sangatlah teruk, walaupun begitu pada 4 bulan ni mereka tetap memuliakannya. Mereka tak buat parang dalam bulan ini, jadi mereka jaga kehormatan bulan ini. Dan ulama bagi tahu apa-apa sahaja amalan yang kita lakukan dalam bulan haram, pahalanya tak sama dengan kita lakukan pada bulan-bulan yang biasa. Maka sebab itu jamuan raya pada bulan Zulqa'dah, bulan haram, lebih banyak daripada bulan Syawal. Sebab ada kelebihan, keutamaan berkaitan dengan waktu. Contoh dalam bulan Rajab, dalam bulan haram, bulan Ramadan confirm lah lagi banyak bonus pahala tu. Kemudian bertepatan pula pada malam ini, malam Jumaat pun berkaitan dengan keistimewaan, berkaitan dengan waktu. Ada juga keistimewaan, kelebihan berkaitan dengan tempat. Seperti kalau kita buat amalan dalam tanah haram Makkah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, pun pahala berganda. Dan ulama bagi tahu bukan amalan kebajikan sahaja yang digandakan. Amalan kejahatan pun turut dosanya lebih banyak kita buat berbanding dengan bulan-bulan yang biasa. Satu lagi, mungkin ketika bulan Syawal kan ramai orang buat open house kan. Mungkin ada di antara kita, bukan kita lah, mungkin ada antara anak-anak kita, cucu kita yang mereka ni tak sempat nak cukupkan puasa 6. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 puasa Syawal, maka baginya pahala setahun berpuasa. Betul? Dan yang disebutkan tadi lagi, berpuasa sebulan, puasa 6 Syawal, maka dosanya diampunkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Persoalannya, macam mana kalau ada orang tu dia baru puasa 4 hari contohnya, 4 hari dalam bulan Syawal, 2 hari ni tak sempat, so banyak sangat open house, kat office dan sebagainya, maka dia berbaki lagi 2 hari. Boleh tak dia puasa 2 hari, puasa 6 tu kan, 2 hari tu dia puasa di luar Syawal? Contoh bulan Zulqa'dah ni dia puasa 2 hari, dia puasa qada, boleh tak? Boleh tak puasa 6 tu kita buat qada? Boleh ke tidak? Ulama beritahu adalah boleh. Mana-mana amalan yang ada waktu khusus, kita boleh qada. Contoh kalau puasa 6, kita baru puasa 4 hari dalam bulan Syawal, 2 hari tak sempat, kita boleh puasa dalam bulan ini contohnya. Maka tetap dapat pahala. Tapi pahala sama tak? Puasa full dalam bulan Syawal dengan puasa ada sedikit dekat luar bulan Syawal, pahala sama ke lain?
Ulama beritahu puasanya ada beza. Ada beza. Contoh siapa yang puasa sebulan Syawal penuh, sebulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka bahaginya pahala setahun puasa fardu. Pahala setahun apa? Puasa fardu. Adapun orang yang puasa luar Syawal, dia puasa qada bulan Syawal, qada puasa 6, tetap dapat pahala setahun. Tapi pahala setahun puasa sunat. Pahala setahun puasa. Ada beza tak? Beza banyak lah. Pahala puasa fardu setahun dengan pahala puasa sunat setahun, beza. Jadi pahala fardu melebihi. Jadi ada pun orang yang tak sempat puasa Syawal, janganlah sia-sia. Tak apalah, tak sempat dah puasa. Jadi dia jangan. Untuk dapatkan keistimewaan, tetap sempurnakan puasa 6 Syawal. Walaupun kita puasa di luar bulan Syawal, boleh ya. Kita boleh niat qada. Kita niat qada puasa bulan Syawal. Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah kita malam ni kita sambung bacaan kita. Siapa ingat bacaan kita terakhir kuliah pertama selepas raya. Siapa ingat kita masuk surah apa? Surah apa? Surah Buruj. Kita masuk surah Buruj. Kita masuk surah Buruj. InsyaAllah kita buka muka surat 590. Muka surat 590, kita masuk surah Al-Buruj. Masuk surah Al-Buruj. Semua dah buka muka surat 590, surah Al-Buruj. Ayat yang pertama, surah Al-Buruj ayat yang pertama. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, yang tengok Quran guna handset kita guna apa? Kita untuk beradab kita letak atas sikit. Kita letak atas, pegang pun tak apa, ataupun ambil meja, ataupun kita letak apa-apa, rehal ke atas sejadah pun tak apa. Biar dia tinggi sedikit. Dia tinggi. Siapa yang guna handset ke yang guna selain Quran? Sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Kita akan lebihkan masa pada saat kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hir dengan bunyi nir, hukumnya ratbal ke nipis? Bunyi hir dengan nir, Bismillahir dengan nir rahim. Bunyi hir dengan nir tu hukumnya ratbal ke nipis? Jawapan yang betul adalah ratbal. Hukum ratbal. Kenapa? Kat sini hukum ra ketika wasal. Step pertama tengok, ra ada baris tak? Ada. Kalau ra tu ada baris atas atau baris depan, selama-lamanya tebal. Pada saat itu, mana-mana huruf yang masuk dekat huruf ra kena ikut hukum tebal ra. Okey? Jadi kat sini dia tak ada istilah, dia tak ada bunyi istilah hir tu nipis ra tebal. Dia tak ada bunyi hir nipis ra tebal, tak ada. Bunyi hir tu dah kena standby tebal lah sebab dia masuk dekat ra. Jadi hir ra. Kita dah tahu cara hukumnya adalah ra tebal. Cara nak buat ra tebal tu macam mana? Cuba Haji Hajar sebut ra biasa dulu. Hir. Ini ra biasa, tebal atau tidak? Ni kena buat hir. Kita tengok tangan saya, makhraj huruf ra sebenarnya kita tak guna hujung lidah tau. Kita guna belakang lidah. Tengok tengok tangan saya. Bayangkan ini lidah. Untuk ra tebal, kita guna belakang lidah yang sedikit ke tengah. Bengkokkan, sentuh dekat langit-langit atas. Hir. Tanpa muncungkan mulut. Tak nak baca hiu. Sebab makhraj ra ni tak guna bibir. Jadi jangan hiu wahman, nanti jadi terlebih tebal. Kita main lidah je. Hir. Cuba sebut lama. Hir. Ini ra tebal yang cantik. Ra nipis pula sama guna belakang lidah tapi yang sedikit ke hujung. Contoh hir. Dengar ada beza tak? Ra tebal hir, ra nipis hir. Kita main lidah saja. Langit kontak pun yang sama, langit-langit yang sama. Kita ejah lidah saja tanpa muncungkan
bibir. Jadi masa kita sebut hirah satu, pertama kena jaga satu roh ni, kita tak nak dia bergetar lebih daripada sekali. Contoh yang tak cantik kalau bismillahirrahmanirrahim, tak fasih. Kita nak bergetar sekali. Dan dia kena mengalir. Jadi tak nak baca bismillahirrahmanirrahim. Itu memang roh tebal, tapi tak nak putus. Sebab dia tak ada sifat namanya syiddah. Kena mengalir, cantik contoh. Beza try buat lama. Kalau ruang kita boleh lama macam tadi cantik. Dia tebal mengalir. Ini dia bergetar sekali, cuba dia hidup. Kalau bergetar banyak kali bunyi dia itu bergetar banyak kali. Kita nak bergetar sekali tapi dia mengalir. Kalau Hajah boleh buat macam tadi cantik, tebal mengalir. Contoh kita terus sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, cantik. Tapi masa sebut rahim, kita nak jaga kasrah. Kasrah balik huruf ha tu nak tajam. Kalau kurang tajam, bunyi dia Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak him, tak nak nirrahim. Him tak nak him. Nirrahim. Kita nak kasrah tu bagi tajam. Sebab kita tak sebut him, kita sebut hi. Jadi him sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, cantik, alhamdulillah. Kesambung. Was-samaa'i dzatil buruj. Cantik sekali kita ulang. Masa sebut was-sama, pastikan sin kita nipis dengan baik. Macam mana nak bagi sin, makhraj huruf sin macam mana, cuba sebut as. Makhraj huruf sin hujung lidah belakang gigi bawah. Dan untuk bagi nipis, pastikan keseluruhan lidah kita memang betul-betul berada di bawah. Pangkal lidah pun letak bawah, baru dia jadi nipis dengan baik. Contoh was-sama sekali ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Dan pada saat kita sebut buru kita nak muncung. Dalam Al-Quran ada 3 keadaan kita kena muncungkan bibir. Pertama, setiap huruf pada dhammah. Kedua, huruf waw. Jadi masa buru tak nak baca buru. Ikhlaskan muncung kita, baru dia jadi dhammah tu bunyi cantik. Contoh buru je. Cuba try. Sekali ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Okay, dan kat sini jim. Makhraj jim ni antara huruf yang kita selalu ulang, betul? Okay, jom kita cek ketepatan jim kita. Semua kena jujur. Semua masing-masing ambil tapak tangan, letak betul-betul depan bibir kita. Sebut ja. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Betul-betul. Ja. Ada rasa angin tak? Macam ada sikit-sikit kan? Ada sikit-sikit kan? Ja. Ada yang sebut tak ada angin ke? Ja. Macam ada. Ja. Okay, siapa sebut jim tadi tak ada angin, berarti bacaan dia sangat betul. Huruf jim memang tak boleh ada angin. Kerana apa? Sebab dia tak ada sifat namanya hamas. Sekarang kita tengok kenapa kita sebut tadi ada angin. Tengok tangan saya, bayangkan ini lidah. Makhraj huruf jim yang sebenar, dia tak guna hujung lidah tau. Bukan hujung lidah kena langit-langit atas. Tengok kalau hujung lidah kena langit-langit atas, confirm ada angin. Contoh ja. Ada angin ni? Ja. Tak nak. Makhraj huruf jim kita guna tengah lidah. Tengah lidah inilah yang kena langit-langit atas. Contoh ja. Angin tak ada? Ja. Tapi ingat, memang makhraj jim guna tengah lidah kena langit-langit. Dalam masa yang sama, masa kita sebut ja tu, turunkan pangkal lidah sebab istifal. Contoh kalau kita sebut jim tu, keadaan pangkal lidah terangkat, dia akan jadi tebal macam ja. Ini memang angin tak ada. Ja, tapi tebal. Tak nak ja. Kita nak ja. Turunkan pangkal lidah. Pangkal lidah kita turun sebab istifal nipis. Tengah lidah memang kena langit-langit sebab dia makhraj huruf jim. Jadi ja. Okay, kita dah tahu bunyi huruf jim. Sekarang kita nak buat macam mana qalqalah bunyi huruf jim. Okay. Pada saat kita sebut buruj, kat sini nama qalqalah apa? Kubra. Jadi pertama kita tak nak matikan jim. Contoh, tak nak baca buruj. Jangan jim tu kita tak nak bunyi buruj. Tak nak bunyi mati dengan slow motion
Saya baca slow motion. Zatil buruj. Buruj. Jangan baca buruj, jangan matikan. Buruj. Kau lah dia lembut macam tu je. Buru dan masa sebut je tu gigi rapat guna tengah lidah, tak nak buruj. Kalau guna hujung lidah, bunyi je tu guna hujung lidah, ada angin, tak nak buruj, tak nak buruj. Boleh sekali. Was-samaa'i dzatil buruj. Je tu kena gigi rapat. Kalau gigi tak rapat, nanti je dia tak jadi nipis dengan baik. Buruj. Kemungkinan akan bunyi ja. Kena bagi gigi rapat supaya bunyi je tu nipis dengan baik. Buruj. Macam ni. Tapi je jangan panjang, jangan baca buruj. Je jangan panjang. Kita nak dia pendek. Buruj. Biar ada bunyi sikit cukup dah. Sekali ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Cantik terus. Wal yaumil maw'ud. Cantik, itulah sekali. Wal yaumil maw'ud. Cantik. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini ada dua alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, lam dia ada hukum nama izhar. Bila izhar jelas. Contoh bila kita sebut baca wal yaumil tu, kita tak nak baca cepat sangat, tak baca wal yaumil, kita tak nak, biar ada ruang masa sedikit, biar ada mengalir sikit. Jadi tahan sikit. Wal yaumil, biar ada lama sikit. Wal yaumil maw'ud. Cuba try. Wal yaumil maw'ud. Betul, ini ruang masa lam yang cantik. Contoh samalah macam kita baca Al-Fatihah dengan, kalau orang tak jaga ruang masa lam, kita akan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Kita nak lama sikit. Rabbil Alam tu bagi ada hidup sikit. Sekali. Jadi masa baca Alham, al tu biar lama sikit, biar hidup. Alham, nampak? Kita tak nak baca Alham. Ada ruang, ada lama sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba try. Betul. Dan bil tu tak nak baca rabbil, tak nak baca rabbil, satu tak nak baca putus, tak nak baca rabbil. Kena mengalir lama sikit. Rabbil dengan hidup Rabbil alamin. Cuba try. Betul, cantik. Kat sini sama wal yaum, biar kat sini ada 3 tempat kena muncul. Pertama wal, pertama huruf waw, wal muncul kejap. Betul, wal yaum muncul. Betul, maw'ud pun ke muncul sekali. Wal yaumil maw'ud. Okey, cantik. Tadi kita dah tahu qalqalah jim kan? Qalqalah dal pula. Makhraj dal pun antara huruf yang kita selak. Kat sini banyak qalqalah dal, tak nak kita kena sebut. Jom kita cek ketepatan makhraj dal kita. Cuba masing-masing sebut da. Semua kena jujur. Ambil tapak tangan, letak depan bibir, sebut da. Letak dekat mulut kita ya. Jangan pandai-pandai letak kat mulut orang. Tak nak. Letak kat mulut kita sendiri. Da. Ada rasa angin tak? Macam ada sikit-sikit kan? Tak ada. Ada kan? Da. Okay, siapa sebut dal tadi ada angin? Berarti bacaan dia bersalah. Kalau dal sama tak boleh ada angin. Kenapa sama? Dia tak ada sifat namanya hamad. Sama, dia contact point ni main peran penting. Okey. Betul, dalam bahasa Melayu kita, slang Melayu kita, huruf dal. Cuba sebut huruf dal, ad. Bahasa Melayu kita, hujung lidah kat mana? Langit-langit. Da, itu bahasa Melayu kita, da. Bahasa Arab, slang Arab, makhraj huruf dal, hujung lidah letak belakang gigi atas. Makhraj dia sama, sejibik sama dengan makhraj huruf ta. Pernah dengar tak Arab sebut dal? Sebab apa? Da, budak-budak. Da. Itu makhraj dal yang betul. Angin tak ada ya? Da. Ini angin tak ada. Cuba try. Da. Kalau ada angin sikit, adjust sampai tak ada angin. Itu makhraj dal. Da. Tapi masa kita sebut da tu, tetap jaga pangkal lidah supaya turun. Kalau tak bunyi tebal. Kau nak do. Nak da. Pangkal lidah kena turun. Da. Okey.
Makhraj dah lah tahu betul. Jom kita buat pula qalqalah huruf dal. Sama macam tadi, tak nak matikan dal. Jadi tak nak baca mau'ud, jangan punya ud ya, slow motion. Wal yaumil mau'ud. Dia tu giga rapat hujung lidah belakang ke atas. Mau'ud. Betul. Tadi cantik. Kita ulang sekali ya. Wal yaumil mau'ud. Kelembutan qalqalah cantik. Bunyi wal dengan mil, wal yaumil. Biar ada ruang masa, jangan cepat sangat Biar ada lama sikit. Dia ada sifat namanya tawassut ni. Dia mengalir tapi tak lama sangat. Tapi dia kena bagi mengalir. Jangan cepat sangat sekali. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Betul lah, ini cantik. Ruang masa lam cantik, qalqalah dan cantik. Kita sambung. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Cantik sekali. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Cantik tak akan lebih kemas pada saat kita wa mashhud. Huruf shin ni memang ada angin betul. Tapi ruang masa dia ada sifat rukhawah. Ruang masa dia lama tau. Jadi tak nak baca mashhud. Kita nak angin shin tu sempurna dulu. Sifat ruang masa dia baru sebut hud. Contoh tak nak baca wa syahidin wa mashhud. Tak nak. Dengar? Dia ada dengar ini bacaan yang betul. Dia ada ruang masa. Wa syahidin wa mashhud. Cuba try. Betul lah, ini ruang masa shin yang cantik. Okay. Sekarang kita dah berjaya buat ruang masa shin dengan, tapi kita kena tahu je makhraj huruf shin macam mana. Cuba sebut ash. Jom kita check kita check feeling makhraj huruf shin. Cuba sebut ash. Cuba kita feeling masa kita sebut ash tadi, makhraj huruf shin macam mana? Hujung lidah kita ke atas ke tengah ke bawah. Cuba feeling Saya ulang sekali. Cuba masing-masing feeling makhraj huruf shin macam mana? Hujung lidah dekat atas ke tengah ke bawah? Ash. Atas, tengah, bawah. Jawapan yang betul adalah yang keempat. Tiga salah. Makhraj huruf jim tak guna hujung lidah. Dia macam huruf shin, macam huruf jim. Makhraj macam huruf jim. Guna tengah lidah. Tengah lidah, sipi-sipi nak kena langit-langit atas. Itu makhraj huruf shin. Ash. Huruf shin ni lawan dia apa? Lawan dia huruf sin. Huruf sin pula lidah kat bawah. As. Pernah dengar tak ada orang dia tak boleh sebut huruf shin. Dia sebut sa. Kenapa? Sebab lidah tak kena langit-langit atas. Ada setengah orang pula dia tak boleh sebut sin. Sebab bila dia sebut sin tu lidah dekat atas. Jadi huruf shin. Contoh sikit. Kenapa? Lidah sebab ni lidah ni main peranan penting. Kalau tengah lidah kena langit-langit atas akan terlahirlah makhraj huruf shin. Kalau lidah kat bawah keluar huruf sin, dia lawan. Jadi masa kita sebut wasya tu guna tengah lidah kena langit-langit atas. Tapi mana ini penting, jaga pangkal lidah supaya turun ya. Kalau tak jaga memang bunyi huruf shin tapi jadi tebal. Contoh tak nak baca wasyahidin wa mash, tak nak tebal. Bila sebut shin turunkan pangkal lidah. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Betul. Ini cantik nampak. Angin shin pun lama dan mengalir. Kita ulang sekali. Jaga kenipisan huruf shin dan jaga qalqalah dal. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Betul. Tak nak matikan. Tak nak mashhud. Jangan punya hud. Jangan punya hud. Slow motion. Hud. Faham tak? Jangan letak mati. Faham tak? Contohnya kalau kita baca wa mashhud, dia jadi tak cantik. Kita nak lembut. Wa mashhud. Hud. Sekali ya. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Cantik. Alhamdulillah. Sambung Qutila ashabul ukhdud.
Cantik, kita ulang sekali. Qutila ashabul ukhdud. Cantik, dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, pada saat kita sebut qutila as. Okay, cuba feeling makhraj huruf sad macam mana. Cuba sebut as. Masa kita sebut as tadi, hujung lidah kita kat mana? Atas ke tengah ke bawah? Atas ke tengah ke bawah? As. Kat mana? Atas. Okay, siapa boleh sebut as hujung lidah ke atas? Saya bagi dia RM10. Right here, right now. As. Makhraj huruf sad hujung lidah kat mana? Belakang gigi bawah. As. Dia sama macam huruf sin. Cuma huruf sad dia memang dekat belakang gigi bawah, tapi dekat gigi taring atas. As. Satu. Kedua, tak nak moncong sebab makhraj huruf sad tak pakai bibir. Jadi tak macam off, tak pasir. Lidah kat bawah ni peranan penting ni. Pangkal lidah kena angkat. Sebab makhraj huruf sin dengan sad sama, dua-dua belakang gigi bawah. Untuk huruf sin, pangkal lidah kena turun. As. Huruf sad sama juga, cuba angkat pakai lidah. Off. Kita main lidah saja. Tanpa muncungkan bibir. Tak perlu off, tak pasal. Nanti jadi terlebih tebal. Jadi masa kita sebut contoh macam Fatihah, ihdinas sirah. Angkat pangkal lidah. Kalau tak angkat nanti jadi huruf sin. Contoh ihdinas sirah. Tak nak ihdinas. Nak ihdinas sirah. Angkat pangkal lidah, otomatis jadi tebal dengan baik. Jadi masa kita ni siratal ladzina si, biasa dia sebut si itu jangan macam biasa si. Angkat pangkal lidah, otomatis jadi tebal. Sirah, kalau tak angkat siratal ladzina. Jadi kat sini sama. Masa baca qutila guna angkat pangkal lidah, ya. Dan pastikan ruang masa huruf sad sedikit lama. Dia mengalir sikit. Contoh qutila ashabul ukhdud. Okey, ketebalan sad cantik dah tapi hati-hati masa kita sebut masa sebut huruf ha kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan sad. Jadi tak nak macam Kenapa ha kita jadi tebal? Sebab kita tak turunkan balik pangkal lidah. Tu dengan balik baru ha kita jadi nipis. Betul, memang makhraj huruf ha tak guna lidah pun, dia guna tengah halqah, ain ha. Di tengah halqah, makhraj huruf ha guna tengah halqah, tak guna lidah. Tapi pangkal lidah main peranan. Kalau kita sebut ha tu tak turunkan pangkal lidah dengan baik, dia tak akan macam ashab. Akan terpengaruh dengan sad, confirm. Untuk mengelakkan perkara tersebut, kita kena kawal, kena kontrol pangkal lidah kita dengan kena cepat. Huruf sad angkat huruf ha tu dengan balik ashab, otomatis jadi nipis cantik. Contoh qutila ashabul ukhdud. Okey, dan masa sebut tak nak ashab, jangan terlalu cepat, biar tahan dulu. Ruang masa huruf sad lama, rakhawah sekali ya. Qutila ashabul ukhdud. Betul lah, ini cantik. Angin sad tebal baik lama, dan angin hawan nipis dengan mak. Kita nak kata tadi ya. Okay, yang kedua, masa sebut kena muncul sebab hamzah dari depan. Huruf sekarang saya nak tanya, bunyi sad dan dengan bunyi huruf ha, mana yang lagi lama? Huruf sad lagi lama ke huruf ha lagi lama? Dengan mana yang lagi lama? Confirm lah huruf sama lama. Sad dengan kha dua-dua sifat dia rakhawah, sama lama, dua-dua ada angin. Okey, masa sebut tu okey. Kha ni dulu saya tersilap faham. Dulu saya ingat semakin kuat angin kha semakin fasih. Rupanya tidak. Cukup ada angin kha sikit tu dah memadai. Tak boleh sampai ashabul ukhdud. Takut keluar benda lain pula. Jadi yang cantik masa sebut tu dah ada angin kha sikit dah memadai. Tak boleh sampai takut keluar benda yang tadi inginian. Jadi cukup ada bunyi kha dah cantik sekali. Utina ashabul ukhdud.
Hudud ni ada dua huruf dal. Jangan lupa. Guna makhraj dal yang tepat tadi macam mana? Hujung lidah belakang di atas. Dua. Sekali ya. Qutila ashabul ukhdud. Betul, cantik. Sekali. Macam ada tengah bunyi dud. Tak nak bunyi dud tak nak bunyi dud. Jangan matikan. Dud. Lembut sekali ya. Qutila ashabul ukhdud. Betul, cantik. Alhamdulillah. Kita sambung. An-nari dhatil waqud. Betul. Betul. Kalau ni cantik. Okay. Masa sebut waqud. Ini yang cantik. Masa kita sebut wa tak nak terpengaruh dan kau tak macam wa. Bila sebut wa tu turunkan pangkali dah. Bila sebut qaf tu baru angkat. An-nari dhatil waqud. Cantik. Betul. Saya suka kelembutan kalau segala tadi cantik ya. Okay, sambung. Ilhum 'alaiha qu'ud. Cantik. Kita ulang sekali. Ilhum 'alaiha qu'ud. Cantik tak akan lebih kemas pada saat kita sebut il. Kita dah sedia maklum makhraj huruf zal macam mana, lidah keluar dekat tengah kan, il. Tapi ingat, masa lidah keluar dekat tengah tu jangan gigit kuat. Kalau kita gigit kuat, lidah kita akan terputus. Contoh, tak nak baca il, tak nak. Memang lidah keluar, dia kena mengalir. Jadi masa lidah keluar tu, kita gigit sipi-sipi, lembut-lembut, bagi sentuh il. Untuk latihan kan, cuba sebut lama il. Bila sebut itu, lidah kita gigit sipi-sipi. Tapi ini, pangkal lidah kena turun, nipis. Kita nak tebal il. Okay, untuk latihan, cuba kita buat mengalir dengan lama. Contoh, il. Cuba try. Betul. Siapa boleh buat il tadi mengalir dengan baik, berarti makhraj huruf zal dia cantik. Makhraj cantik, sifat pun cantik. Jadi kena mengalir. Jadi tak nak baca ilhum. Biar dia mengalir sikit, lepas tu sebut hum. Contoh ilhum. Cuba try. Betul macam ni kita nak ya. Nipis dan hidup sekali. Dia kena lama sikit ya. Ilhum 'alaiha qu'ud. Ilhum 'alaiha. Betul lah. Ini cantik ya. Kita berjaya jaga sifat huruf zal tadi dengan baik. Mengalir dengan baik ya, cantik ya. Okay, sambung. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Cantik. Okey, pada saat kita sebut wahum, kita nak dhammah kita tajam dengan baik. Jadi maksud wahum, tak nak baca wahum, hum, nak wahum. Ada beza tak bunyi hum dengan bunyi hum? Saya nak tanya, kalau huruf ha baris depan, kita sebut ho ke sebut hu? Kalau ho jadi hum, tak nak ho. Nak hum, wahum. Jaga dhammah, ketajaman dhammah huruf ha sekali. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Cantik. Ketajaman huruf dhammah cantik. Yang kedua, masa kita sebut wahum 'ala dengan ma yaf'alu, kita nak 'ala dengan ma yaf'alu semua nipis. Macam mana nak bagi nipis? Senang aja. Kaedahnya ingat, nak nipiskan huruf buat apa? Turunkan pangkal lidah. Jadi macam saya pernah sebut sebelum ni, dalam Al-Quran, mana yang lagi banyak, huruf tebal ke huruf nipis? Confirm lah huruf nipis. Huruf tebal 7 huruf je. Khusadak tengkiz isti'anak. Jadi selain tu semua huruf nipis. Jadi masa sebut alamah, turunkan pangkal lidah, automatik kan. Selain kita akan jadi cantik. Mungkin kalau orang Arab dengar bacaan kita, ini orang Arab ni. Saya tengok, oh Jawa rupanya. Jadi betul. Selain kita main peranan penting. Kita try sekali ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil
المؤمنين شهود. Cantik, alhamdulillah. Perasan tak? Tak. Nampak tak? Secara tak langsung otomatis slang kita jadi slang Arab. Sampai kan saya tadi buntut. Depan saya ni orang Arab ke orang Melayu. So, macam orang Arab baca. Jadi kita nak jaga macam tadi ya. Kita dah berada di dah masuk atau azan Ada soalan? Tak ada jadi alhamdulillah, insya-Allah apa yang kita dapat praktikkan pada malam ini kita cuba amalkan, khususnya dalam surah Al-Fatihah dalam solat kita, supaya bacaan kita baca dengan betul. Jadi kalau kita baca Quran ni sebagaimana Al-Quran ni diturunkan, maka Allah Taala suka nak dengar bacaan kita. Jadi apa tadi, kalau dalam Al-Fatihah kan doa. Jadi kalau kita doa betul, baca Fatihah dengan makhraj betul, kita doa pula lepas tu, insya-Allah Allah Taala akan terima doa kita insya-Allah. Jadi saudara kemarin kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.